Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Malam ini, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) bakal menjadi medan pertembungan yang syarat dengan emosi, sejarah dan harapan apabila Selangor FC menerima kunjungan Johor Darul Takzim (JDT) dalam aksi Liga Super Malaysia yang dinanti-nantikan. Bagi penyokong Selangor, perlawanan ini bukan sekadar satu lagi perlawanan Liga, sebaliknya membawa makna yang jauh lebih besar, sebuah peluang untuk menamatkan penantian panjang yang telah berlarutan hampir 9 tahun. Sejak beberapa hari lalu, suasana sekitar Stadium MBPJ semakin terasa bahanya. Di media sosial, perbualan penyokong Merah Kuning berkisar tentang satu persoalan utama. Adakah malam ini bakal menjadi detik kebangkitan yang sekian lama ditunggu atau JDT sekali lagi akan meneruskan dominasi mereka ke atas pasukan tradisi itu? Persoalan ini timbul bukan tanpa sebab kerana sejarah pertemuan kedua-dua pasukan sejak 2017 jelas memihak kepada Harimau Selatan. Kali terakhir Selangor berjaya menewaskan JDT adalah pada tahun 2017, satu tempoh yang kini terasa begitu jauh. Dalam dunia bola sepak moden yang bergerak pantas, 9 tahun merupakan satu jangka masa yang cukup panjang, apatah lagi apabila melibatkan perseteruan dua pasukan besar. Namun, bagi penyokong Selangor, kenangan 2017 masih hidup, seolah-olah baru semalam mereka meraihkan kemenangan yang penuh makna itu. Ketika itu, Selangor yang dibimbing oleh P. Maniam berjaya mencipta kejutan besar apabila menewaskan JDT 3-2 dalam saingan peringkat kumpulan Piala Malaysia pada Julai 2017. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Selayang itu menyaksikan Selangor tampil tanpa rasa gentar walaupun berdepan pasukan yang ketika itu sudah mula membina reputasi sebagai kuasa baharu bola sepak Malaysia. Amri Yahya muncul sebagai watak utama dengan dua jaringan penting, manakala satu lagi gol disumbangkan oleh Fairuz Abdul Aziz. Kemenangan itu bukan sahaja memberikan 3 mata, malah menjadi simbol bahawa Selangor masih mampu berdiri teguh menentang pasukan terbaik negara. Lebih menarik, kejayaan Selangor ke atas JDT tidak terhenti dalam satu perlawanan sahaja. Sebulan selepas kemenangan dalam Piala Malaysia, kedua-dua pasukan kembali bertemu dalam saingan Liga Super. Sekali lagi, Selangor membuktikan bahawa kejayaan sebelum itu bukan sekadar kebetulan. Walaupun ketinggalan pada separuh masa pertama, hasil jaringan Nacho Insa, Selangor bangkit dengan semangat luar biasa di babak kedua. Amri Yahya sekali lagi mencetak nama sebagai penjaring sebelum Andik Vermansyah memastikan Selangor meraih kemenangan 2-1. Dua kemenangan berturut-turut itu menjadikan tahun 2017 sebagai titik terakhir Selangor benar-benar mengatasi JDT dalam saingan kompetitif. Namun selepas itu, perjalanan Selangor menentang JDT berubah sepenuhnya. Dominasi Harimau Selatan semakin kukuh dari musim ke musim, manakala Selangor pula melalui fasa transisi yang penuh cabaran. Setiap kali kedua-dua pasukan bertemu, Selangor seringkali berdepan kesukaran untuk menyaingi intensiti dan konsistensi permainan JDT. Kekalahan demi kekalahan yang dialami bukan sahaja meninggalkan kesan dari segi kedudukan Liga, malah turut memberi tekanan psikologi kepada pemain dan penyokong. Walaupun begitu, sokongan terhadap Selangor tidak pernah pudar. Setiap musim, penyokong setia tetap hadir ke stadium, mengibarkan bendera merah kuning dan menyanyikan lagu kebanggaan mereka, walaupun sedar cabaran yang menanti. Bagi mereka, menyokong Selangor bukan soal menang atau kalah semata-mata, tetapi tentang identiti, sejarah dan rasa memiliki terhadap sebuah kelab yang telah lama menjadi nadi bola sepak Malaysia. Menjelang perlawanan malam ini, sentimen nostalgia kembali menguasai perbualan penyokong. Kenangan-kemenangan di Stadium Selayang pada 2017 sering diulang-ulang seolah-olah menjadi sumber kekuatan mental menjelang pertemuan penting ini. Seorang penyokong, Daniel Mazlan, menerusi platform X, meluahkan perasaan yang mewakili suara ramai. Katanya, hari perlawanan, kali terakhir kita menang dengan JDT, kembali kita kepada tahun 2017 di Stadium Selayang.
Kenyataan ringkas itu cukup untuk menggambarkan betapa dalamnya kerinduan penyokong Selangor terhadap saat manis yang telah lama berlalu. Persoalan yang kini bermain di fikiran ramai ialah sama ada Selangor mampu mengulangi sejarah tersebut pada tahun 2026. Perlawanan malam ini dilihat sebagai peluang terbaik untuk berbuat demikian, lebih-lebih lagi apabila aksi berlangsung di Stadium MBPJ, venue yang menyimpan memori indah buat penyokong Merah Kuning. Aura stadium ini diharap dapat membakar semangat pemain Selangor seperti mana yang berlaku hampir sedekat lalu. Bagi Selangor, perlawanan ini juga hadir pada waktu yang signifikan. Kekalahan kepada JDT dalam aksi Piala Sumbangsih pada Ogos lalu masih segar dalam ingatan. Kekalahan itu bukan sahaja meranapkan impian untuk memulakan musim dengan trofi, malah sekali lagi mengingatkan jarak yang masih wujud antara kedua-dua pasukan. Justru pertemuan malam ini dilihat sebagai peluang untuk menebus kekecewaan tersebut dan membuktikan bahawa Selangor semakin hampir untuk menyaingi dominasi JDT. Lebih penting, perlawanan ini membawa makna yang lebih besar daripada sekadar keputusan di atas kertas. Ia adalah soal maruah dan kebanggaan sebuah kelab tradisi yang pernah digelar Raja Bola Sepak Malaysia. Bagi penyokong Selangor khususnya, malam 4 Januari 2026 membawa satu harapan besar, harapan untuk kembali merasai detik manis seperti yang pernah dirasai pada tahun 2017.